Syarul Daniel. Syarul Daniel. Ya? Host mana host? Tengah cari lagi. 2 orang. 2 orang. Okey. Han Saizek ada. Han Aizat busy ya. Foko Kiong. Dia tengah arrange bunga. Hatan. Mana boleh Hatan? Okey, tak apa. Kau cari je siapa-siapa 2 orang. Okey. Tak boleh kenal each other. Kenapa tak boleh kenal each other pula? Aku nak tengok chemistry diorang macam mana. Silaturahim diorang. Siapa-siapa je ya? Korea 25 hari. Okey. Okey, power, thank you. 25 hari tau. Nama aku Mio, nama penuh Mio Luqman Hakim bin Mio Muhammad Zain, berasal dari Kelana Jaya. Aku adalah penyanyi dan juga pemain gitar kepada band Oh Cintaku. Started off dengan 3 orang, aku, Naim dan Adib, tapi sekarang ni kita dah expand sejak program Versus dekat TV9. Sebenarnya aku decided untuk lebih serius dalam muzik ni lepas aku balik daripada belajar dekat Switzerland, sebab aku jenis yang suka travel. Lepas tu masa degree aku buat internship dekat Maldives. Lepas tu ada buat exchange student pergi dekat France. Engkau tahu kau akan pergi Korea lah. Engkau akan lepak dengan kita orang semua. Yeah. Aku, Zahir, Syedan dengan Azari. Lepas tu ada lagi seorang. Sampai sekarang kita orang tak tahu siapa kan. Tak reveal lagi siapa. Engkau kenal Wak Doyok tak? Wak Doyok mana? Yang jambang tu. Yang fashion icon tu kan. Kau tahu siapa tak? Kau biar betul. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nama penuh aku Muhammad Azwan bin Haji Muhammad Noor. Okey, aku duduk dekat kat Kelang. Adik-beradik 9 orang, aku anak yang bungsu. Sebelum aku jadi apa yang aku sekarang, aku pernah kerja macam-macam kerja. Daripada membersihkan kubur, membawa lori, tambak tanah pun aku pernah buat kan. Sebenarnya nama Wak Doyok tu, first kan nama tu daripada Wak saja. Memandangkan aku ni orang Jawa, jadi lekatlah nama tu Wak sampai sekarang. Aku ni suka buat kelakar, jadi dia kaitkan aku dengan satu karakter daripada Indonesia, Doyok. Kesukaan aku ni adalah filem-filem lama. Contohnya macam Nordin Ahmad kan, Tak Eskadrisman. Kajang empat malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Tapi tak apalah. Hari ni hari dia. Kau tahu pasal Korea? Tak tahu? Tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Kau tahu kau akan travel dengan siapa tak? Tak tahu? Kau akan pergi dengan Mio daripada Oh Cintaku. Mio, cintaku. Siapa tu? Ni, Mama ni. Indonesia ke apa ni? So confirm lah kan? Confirm? Aku akan travel dengan Wak Doyok. Okay, so kita ke Korea ke kita ni?